Okey, alhamdulillah untuk pencapaian SPM di wilayah Pertuan Labuan, kita bersyukur kerana kita dari segi layak mendapat sijil, Labuan telah berjaya mengatasi pencapaian di peringkat kebangsaan. Jika di peringkat kebangsaan layak mendapat sijil ada sebanyak 94.34%, tetapi di peringkat Labuan kita telah berjaya layak mendapat sijil sebanyak 97.70%. Jadi ini merupakan pencapaian yang bagi kami sangat baik untuk Labuan. Satu perkara yang menarik, jika tahun 2024 murid yang mendapat straight A, semua A bagi semua mata pelajaran yang diambil adalah sebanyak 30 orang. Tetapi bagi SPM 2025, seramai 34 orang calon telah mendapat straight A dengan peningkatan sebanyak 0.1%. Pada tahun 2024, seramai 5 orang murid calon murid berkeperluan khas yang mendapat 100% lulus ya. Untuk tahun 2025 seramai 9 berlaku peningkatan jumlah calon yang mengambil, 9 orang calon dan semuanya juga dapat layak mendapat sijil. Sebenarnya perkara yang saya ingin tekankan di sini, kaedah dialog prestasi yang diadakan di peringkat sekolah. Ya, kita juga lihat bagaimana sekolah dan juga Jabatan Pendidikan Labuan serta KPM secara bersungguh-sungguh ya mengikuti perkembangan anak-anak murid kita ini melalui dialog prestasi. Kita melihat pencapaian calon masing-masing ya mengikut unjuran yang kita nampak berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan percubaan. Di sinilah beberapa intervensi telah diadakan oleh peringkat sekolah dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah Pertuan Labuan yang merangka apakah program intervensi yang bertepatan mengikut kehendak dan juga personal calon itu sendiri, murid-murid itu.